Yalah, belajar daripada kampung-kampung. Kalau orang nak meninggal ni, syahadah kan. Oh, jerit. Oh, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu berulang-ulang. Padahal orang tua tu dah nazak tu. Budak kan, masa tu tak ada pengalaman. Lepas tu duk ulang. Lepas tu bila acik dah arwah bapak dah meninggal apa semua, kat pangku acik kena dapat. Malam tu acik ada benda sakit. Acik rasa bisa sangat badannya amat berat. Lepas tu mak saudara lah, kalau orang kampung kata dulu, orang Jawa kata bibi bagi tahu. Dia kata macam ni, dia kata kau datang bawa jatuh jarum aja datang rumah aku, kata kan. Lepas tu acik pun nak pergi. Bila pergi, acik dia bagi air aja. Dia bagi air dalam 2-3 hari tu jumpa balik. Dia kata mujur kau datang. Kalau tak, dia kata benda tu, dia kata nak ambil engkau sebenarnya, dia kata. Tapi dia sebabkan aku dah tolong kau, dia kata mujur kau bawa jarum. Kalau tak, aku yang ajar.